Apa yang anda perlu tahu mengenai semakan semula perubatan? Trend inflasi perubatan dan bilangan tuntutan yang semakin meningkat telah memberi kesan kepada kemampanan dana tabaru bagi jangka masa panjang. Salah satu sebabnya ialah permintaan terhadap rawatan meningkat. Selain itu, gaya hidup tidak sihat yang menyebabkan penyakit tidak berjangkit turut menyumbang kepada rawatan yang berpanjangan dengan kos lebih tinggi. Kemudian, teknologi perubatan juga makin canggih di mana kosnya juga lebih tinggi. Dalam memastikan kemampanan dana tabaru, kami memantau dengan teliti pengalaman, tuntutan dan portfolio perubatan kami. Setelah mengambil semua langkah-langkah untuk mengawal kenaikan tuntutan, kami menjalankan semakan semula sumbangan bagi pelan perubatan anda untuk terus memberi perlindungan yang berterusan kepada anda dan insan tersayang.